Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera guys. Selamat datang ke channel YouTube Faizal Kapli. Okay, hari ni kita ada sebiji Azhar. Hari ni dia nak upgrade disk depan 12 inci. So Azhar ni dia dah pakai adjustable brand A1 kalau tak silap lah. Alright. Lepas tu disk dia tak pakai disk belakang, dia pakai drum. Cumanya dia dah upgrade servo brake double layer. Okay. So hari ni dia nak upgrade lah disk depan. Yang standardnya dia nak pakai yang ni. Ni 12 inci. Caliper kuning. Disk dah siap skim. Lepas tu caliper pun kita dah servis semua kan. Jadi jom kita start. So kalau tengok sini perbezaan dia disk standard dengan disk 12 inci. Tengok beza jauh guys. Tapi dia kena pakai rim 16. Kalau rim 15 tak muat. Ni rim 16. Jadi kita nak kena potong dulu lah dia punya dust cover ni. Kena potong sebab kalau 12 inci tak muat. Kalau 11 inci kita boleh kepak-kepak lagi dia punya cover ni. 12 tak muat. So kalau nak potong ni hati-hati lah sebab dia ada wire ABS ni. Jangan sampai terputus pula. Lepas tu kita akan pasang dia punya bracket dan kita akan masuk caliper dia. Bracket kita kena custom dulu lah. Bracket ni center coil untuk disk, ni brake pad dia. Okay, alhamdulillah kita dah siap pasang disk brake depan twin port 12 inci. Okay, Musang King. Dia berat sikit lah tapi brake dia padu. So dah siap bleeding semua. Servo pun dah double layer. Ok, jom kita test. Ok guys, so sekarang kita dah siap pasang disk depan. Alright, jom kita tengok. Okay, so jangan lupa like, share dan komen di YouTube Faizal Kapli channel. Kita jumpa lagi di next episode. Assalamualaikum. Bye bye.